video depan dia. Tan Sri Ibrahim Shah Abu Shah, mantan Naib Chancellor UiTM, beri tepukan kepada Tan Sri. Dah lama saya nak jemput Tan Sri, tapi queue Tan Sri, Tan Sri punya senarai perkasa dah siapkan. Giliran Tan Sri ni memang orang yang tepat pada saya. Orang yang mengerajui sebuah institusi yang berpuluh ribu student, beribu-ribu pensyarah kaki tangan, belanjawan setiap tahun lebih besar daripada negeri Kedah, lebih besar daripada negeri Perlis. Orang macam ni patutnya jadi Menteri Pendidikan Tinggi, betul tak? Ini bagi makcik nangis kemeh tak kena buang pula. Yang berbahagia Tuan Syed Osman, Syed Mansur, Timbalan Presiden saya, Barisan Pimpinan Perkasa Pusat, Negeri-Negeri, tuan-tuan dan perempuan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sempurnalah bakat tersebut. Ustaz Haji Ismail Minor. Tetamu-tetamu istimewa saya rakan-rakan junjung. Tadi saya punya pengurusi majlis minta senarai tersebut. Saya kata tak boleh, kita perkasa, kita hafal kita ni. Kita mesti kenal, kita dalam perkasa ni kita kenal siapa di luar perkasa yang berjuang bersama kita. Mesti hafal nama pemimpin dulu. Ustaz Ismail Minor, Ismail Umar, Mas Rizi Sad, Hasan Mudin, Toki, Rahimuddin. Ini budak muda ni, bagus tulisan dia. Si Nazrin, Abain, Bibi, Haji Aminuddin. Ni semua kena kenal ni. Kena kenal ni semua pejuang-pejuang. Tak payah kenal pemimpin politik, orang macam YB tu. Itu kita ni. Paman, berani lawan Hanayo. Terima kasih YB datang. Terima kasih YB Rasman. Waktu lah. Kalau orang politik saya lupa. Kita ingat gurau ya. Patih. Kita biasa panggil dia Patih. Jadi inilah rakan-rakan yang dapat hadir pada petang ini. Saya ucap terima kasih. Masing-masing ada kenduri, berlumba di sini. Takut terlepas, mungkin kecil hati kat saya ke, kan? Terima kasihlah banyak. Jadi saya sebenarnya dah sediakan ucapan dasar, tapi saya tak nak baca lah ucapan dasar untuk persidangan sekarang. Cuma saya pasal dah tak ada semangat bila kita dengar pengumuman pada Menteri reshuffle kabinet dia. Habis apa yang kita fikirkan, rupanya dia lebih ganas daripada kita punya pemikiran kita. Sebab itulah bila ada kawan-kawan lah, termasuk juga lah Naib Presiden saya, menegur Convention 153 gagal, tak berapa kesampaian. Tok Zahir, kita buat hebat macam mana ke Convention, sediakan macam mana resolusi pun, deklarasi pun, hebat macam mana pun, tapi dengan kerajaan yang ada sekarang di bawah masa, tak ada faedah. Dia takkan layan. Kita buat juga, kita tahu memang dia tak layan. Pasal kali ini kita buat convention bukan untuk beria-ria nak buat resolusi. Kita nak menaikkan semangat orang Melayu menentang kerajaan yang ada sekarang. Itu utamanya. Kita nak buat convention berapa banyak dah. Sekali convention, satu hilang. Sekali convention, 2-3 hilang. Dulu kita buat convention masa peringkat baru-baru merdeka, macam-macam kita buat. Berjaya convention tu, buat macam-macam. Terbitlah tabung haji, Fredra, saya selalu ulang ni. Tapi sekarang bertukar pemimpin, bertukar kerajaan, satu persatu, convention 10 kali pun akan terus hilang. Apa yang berlaku lepas baru 3-4 hari kita convention? Apa yang
ketiga tu berkaitan orang Melayu. Dia boleh tendang menteri Melayu di wilayah Persekutuan. Dia menganjing dengan kita. Susah payah kita buat convention untuk buat tuntutan. Senang dia guna tepes je. Dia boleh lontek bukan Melayu. Kementerian jaga wilayah Persekutuan. Bukan itu saja. Kementerian yang jaga ekonomi orang Melayu, pembangunan usahawan yang memang dibina untuk membangunkan ekonomi orang Melayu, bagi menteri Melayu daripada dulu. Siap dengan koperasi dalam kementerian itu. Majoriti koperasi dalam negara kita koperasi Melayu. Tak ada koperasi Cina. Cina tu dia memperniagaan ada. Dia bagi kepada bukan Melayu, daripada DAP. Ini betul-betul yang menganjang orang Melayu. Kau menyalak dia, ambil kau. Dia bagi pulang. Dia ajar kita macam tu. Cukupkan kita macam ni? Senyap apa dia? Kuala Lumpur ni majoriti penduduknya masih Melayu. Cuma pilihan raya je, diorang balik kampung ni. Apatah lagi dengan Putrajaya 95% Melayu. Menteri yang pernah berdakwah untuk Kristian dibagi jaga wilayah orang Melayu. Ini yang kita marah. Kita buat konvensyen tu, kita dah tahu memang ini kementerian dah tahu ini kerajaan yang paling bahaya untuk orang Melayu. Kita buat konvensyen tu untuk menambah kemarahan orang Melayu supaya bangkitlah. Bangkitlah. Nak rakam lah, boleh hantar kat video. Dia boleh tergamak. Saya percaya. Kerana apa? Dia rasa orang Melayu tak sokong dia. Buat apa aku tolong orang Melayu? Orang Cina sokong dia, bagi dia jadi Perdana Menteri. Sebab tu dia tolong kaum Melayu. Bukan saja menteri, dia tukar kementerian. Semua yang penting-penting menteri daripada DAP, timbalan pun daripada DAP. Bayangkan kalau mesyuarat sesama dia, tak ada orang pemimpin Melayu pun tahu apa dia buat. Ini saya beritahu ni, ahli-ahli perkasa ni. Ahli-ahli perkasa ni kadang-kadang kecam saya juga. Nah, yang daripada orang UMNO, sorry lah. Dalam ucapan dasar ni, saya bercakap, saya kecewa lah. Benda yang serius macam ni, jadi ahli perkasa, tapi masih pertahankan parti yang menyongkong, chauvinis, hilangkan hak kita. Buat apa dia dalam perkasa ni? Tuan-tuan, sebab tu bila kita fikirkan balik, bila kita baru merdeka, kita buat kongres Melayu, macam-macam kita buat. Convention macam-macam punya, ubah macam-macam. Dulu kita buat convention boleh berjaya kerana kita bersatu. Sekarang kita buat 10 convention, kita berpecah, takkan berjaya. Pokok bangkaian convention bagi yang diperkatakan oleh semua analis, semua menjurus pada bersatu. Penyatuan Melayu. Dengan Tuan Mahathir, dengan Tan Sri Rais, dengan Tan Sri Ibrahim, semua menjurus kepada penyatuan Melayu. Tapi sebenarnya orang Melayu memang nak bersatu, Tan Sri. Semua nak bersatu. Yang tak nak bersatu pemimpin. Pemimpin berpecah, orang Melayu berpecah. Yang diorang nak berebut kuasa sebenarnya. Berebut kuasa, kalau kita cerita tu berebut kuasa ni, macam dia dah tak percaya Allah punya perintah. Sanggup dia buat benda-benda yang mengarut-ngarut. Beli undi, kempen fitnah, macam-macam. Sesama Islam, sesama Melayu, fitnah-fitnah, rasuah-merasuah, beli-membeli pemimpin di kalangan orang Melayu sendiri. Mana tak bangsa ni dilaknat kerana pemimpin yang buat perangai. Sebab itulah saya kadang setuju dengan rakan-rakan NGO.
Kalau kita bersuara, kita terlalu mengangkat pemimpin-pemimpin tertentu, belum tahu dia nak perbetulkan keadaan. Kita angkat mereka, mereka menang, mereka buat benda yang sama juga. Apa yang dia cakap, dia buat lain. Sebab itulah saya sangat kadang rasa kecil hati juga dengan rakan-rakan NGO ni. Kadang fikir memang betul pun. Janganlah kita diperkudakan oleh parti-parti politik. Sebagai NGO Perkasa, kita lihat juga mana parti yang memperkudakan kita. Dan sebenarnya memang bukan kita diperkudakan. Kita kena buat kita memperkudakan parti politik. Kita kena buat sesuatu, kita kena buat supaya parti-parti politik dengar suara NGO. Kita gunakan dia. Sebab kita tak boleh bertanding. Kita tak boleh tubuh kerajaan pasal kita NGO. Mereka lah yang bertanding, mereka akan jadi kerajaan. Tapi mereka bertanding jadi kerajaan dengan niat, dengan matlamat apa yang disuarakan oleh NGO. Kita akan pastikan lepas tu Haji Amin, Toki, Ustaz Mazrizi, Ustaz Ismail, kita kena cakap terus terang dengan pemimpin-pemimpin. Jangan malu. Jangan malu. Kita lihat mana-mana pemimpin yang berebut kuasa. Tengah kita nak sibuk nak membuatkan barisan tentang kerajaan yang zalim, dia berebut kuasa pula, pecah-pecah, berkelahi sama dia. Nak jadi apa ni? Kita nak pilih siapa lagi? Pilih parti ni dia jadi baruah ke DJP. Pilih parti ni dia bersekongkol berebut kuasa. Jadi rumusannya konvensyen yang lepas menjurus kepada penyatuan. Sebab itulah saya, walaupun ada benda-benda yang saya tak berapa senang hati, saya masih kekal dalam payung bersama lain yang dikongsikan oleh Tuan Mahathir. Saya rasa dekat situ juga lah ada peluang saya nak bercakap benda yang benar. Ada yang tak betul sesama pemimpin dalam barisan payung besar, saya tegur. Benar sekali. Cuba nak perkecilkan NGO. Tak apa, tak payah ajak NGO yang jadi meeting. Saya tak payah tak. Kita sama terus. Kita NGO jadi bawa kepada pemimpin. Saya dalam grup WhatsApp Perkasa, kita buat satu kenyataan. Ketua Penerangan Kedah puji, ramai pihak puji, termasuk ahli-ahli UMNO dalam Perkasa. Dia tak bolehlah bersuara. Dia ada jawatan dalam parti. Ni saya tegur ni betul-betul ahli Perkasa. Kita buat kita berpimpinan agung, bukan semestinya kita tegur orang luar. Kita kena tegur orang kita juga. Kita dah tahu pemimpin kita tak betul, kita takut nak tegur. Sebagai ahli Perkasa, sebagai pemimpin Perkasa di peringkat negeri, perlu berani tegur. Walaupun parti kita UMNO ke, satu ke, PAS ke, tak betul kita tegur. Kalau kita ahli Perkasa, kalau kita ahli perniagaan, memanglah satuan tu bersatu ni nak cik makan, tak berani ya? Jadi itulah tuan-tuan dan puan, bila kita lihat kepimpinan Datuk Seri Anwar telah dikuasai oleh bukan Melayu, yang mana ada kononnya pemimpin-pemimpin yang hebat, kononnya janji nak jaga Melayu walaupun bekerjasama dengan DAP. Mana suara mereka bila DAP beri kata dua kepada Anwar Ibrahim, 6 bulan mesti luluskan UNC. Saya ingat tak dengar juga daripada UMNO, PKR dengan PAN memang tak harap. Kita ingat UMNO lah boleh harap. Sepatutnya UMNO buat kenyataan. Lulus puisi kita keluar. Tegas. Tak ada apa-apa. Kenapa ni? Sebab tu rakan-rakan dalam Perkasa, ini ada pemilihan untuk Perkasa. Saya mengambil alih jawatan Presiden daripada Datuk Ibrahim Ali.
dia mengangkat saya. Tuan-tuan mungkin malu alah ke sebab dia yang angkat. Tapi ini ada masa saya kasih kebebasan. Petang ni ada pemilihan. Kalau rasa saya terlalu benci sangat, pantai parti-parti tuan-tuan, tak suka lagi saya presiden, undilah, angkatlah orang lain. Saya tak ada masalah. Saya boleh pergi solo. Kawan-kawan saya pun saya boleh bersama sebagai solo. Tapi janganlah bawa kasih jadi bawa kepada pemimpin-pemimpin. Jadi terima kasihlah saya nak bagi peluang kepada Tan Sri. Tadi beberapa kali saya jaga floor, cakap dengan Datuk Dalan kat belakang. Dia sedang sedap, tak apalah nanti. Tapi sebenarnya saya jemput dia sebelum convention lagi. Saya kata Tan Sri nanti Perkasa cakap panjang sikit, tak ada masalah. Memang banyak lagi kita nak dengar, betul kan? Banyak Tan Sri punya sebab buku, satu pack. Apa dia nak refer kan, tak tahu. Itulah saja. Terima kasih kepada yang hadir, perwakilan, tuan-tuan yang rakan-rakan NGO, Pak Teh dan seluruh barisan kepimpinan yang dapat hadir pada hari ini nampak penuh. Jadi kita mengharapkan sesuatu yang ajaib lah di kalangan pemimpin kita. Pemimpin kita ni kalau bersatu dia ajaib lah. Satu keajaiban. Kalau mereka rasa mereka orang Islam, mereka akur perintah Islam, perintah Allah supaya bersatu, mereka kena ikut. Bersatulah baru kita sampai kejayaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tuan Hassan bin Saadi, Presiden Perkasa Malaysia yang telah menyampaikan ucapan luar sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, yang masih